Hello everyone, salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Remember Apandi Ali? Do you remember him? He is the Attorney General who shielded the convicted felon Najib Abdul Razak from 1MDB scrutiny. There were no charges, no accountability until now. Anda ingat tak Apandi Ali? Dia peguam negara yang telah melindungi banduan Najib daripada siasatan 1MDB. Tiada pertuduhan, tiada pertanggungjawaban sehingga kini. Tapi kan, Apandi Ali, he is not the story. He is the lens. Because through him, we see how Malaysia's system lets the powerful walk free. An Attorney General can shut down investigations, block investigators, defend political leaders, and face no consequences. Apandi Ali bukan cerita utamanya. Dia adalah kantau untuk melihat masalah sistemik. Melaluinya, kita nampak bagaimana sistem Malaysia membenarkan golongan berkuasa bebas. Seorang peguam negara boleh hentikan siasatan, menolak dapatan penyiasat, mempertahankan pemimpin politik dan tiada akibatnya. But let us see how other countries handle this, a crisis like this, where protecting the powerful can end a top prosecutor's career. Jadi, mari kita lihat bagaimana negara yang lain mengendalikan perkara seperti ini, di mana melindungi golongan berkuasa boleh menamatkan kerjaya pendakwa tertinggi. So now we'll choose a few countries to compare Malaysia versus, let's start with the United Kingdom. The UK, the Attorney General is not above scrutiny. Lord Goldsmith's legal advice on the Iraq War and his decision to stop a major BAE corruption probe sparked intense political and public scrutiny. Even without criminal charges, controversy alone threatened his career. I'll put some links in the video for you to check up on. The United Kingdom, peguam negara tidak kebal daripada penelitian. Nasihat undang-undang Lord Goldsmith mengenai perang Iraq dan keputusannya menghentikan siasatan rasuah besar BAE mencetuskan tekanan politik dan awam yang hebat. Walaupun tiada pertuduhan jenayah, kontroversi sahaja mengancam kerjayanya. Parliament intervenes. Select committees summon. Media dissects every decision. You don't need to be guilty. You just need to lose public trust. Parlimen campur tangan. Jawatan kuasa khas memanggil. Media membedah setiap keputusan. Tak perlu disabit salah. Cukup sekadar hilang kepercayaan awam. Sekarang kita banding dengan negara Amerika Syarikat. In the United States, Attorney Generals are political appointees. But that does not mean unlimited power. In 2025, prosecutors, including Danielle Sassoon, resigned rather than comply with political orders to drop a high-profile corruption case. Again, I will put the links in the video below, video description. The message is clear.
interfere with justice, and you become part of the scandal. Di Amerika Syarikat, peguam negara adalah lantikan politik, tetapi itu tidak bermakna kuasa tanpa had. Pada 2025, pendakwa termasuk Daniel Sassoon meletakkan jawatan daripada menurut arahan politik untuk menjatuhkan kes rasuah yang berprofil tinggi. Pesanannya jelas, mengganggu keadilan dan anda menjadi sebahagian daripada skandal itu. Congress reacts. Special counsels are appointed, subpoenas follow, history is unforgiving. Di Amerika Syarikat, Kongres bertindak, pendakwa khas dilantik, subpoena dikeluarkan, sejarah tidak berlembut. Now we will use South Korea as a comparison, and South Korea offers the sharpest contrast. Prosecutor General Kim Oh-soo resigned after a fierce battle over prosecutorial reform in 2022. Again, I put the links below. Political pressure and public scrutiny forced accountability. Prosecutors who shield elites face investigations, disgrace, career-ending outcomes. Legal power fears future accountability. Negara Korea Selatan memberi perbandingan yang paling tajam. Peguam negara Kim Oh-soo, dia telah meletakkan jawatan di tengah pertempuran sengit mengenai reformasi pendakwaan pada 2022. Tekanan politik dan pengawasan awam memaksa pertanggungjawaban. Pendakwa yang melindungi yang elit menghadapi siasatan, kehinaan, kerjaya berakhir. Kuasa undang-undang takut kepada pertanggungjawaban masa depan. Sekarang kita datang balik ke Malaysia. And then there is Malaysia. Here in Malaysia, an Attorney General can shut down investigations, disband the task forces, overrule investigators, publicly defend political leaders, and still face nothing. No public accounting, no transparent reckoning, no institutional consequences. Justice was not defeated in court. It was neutralized before it ever reached court. Kita banding pula dengan negara Malaysia. Di sini, seorang peguam negara boleh menutup siasatan, membubarkan pasukan khas, menolak Jabatan Penyiasat, mempertahankan tokoh politik secara terbuka. Namun akhirnya, tiada apa-apa pun. Tiada penjelasan awam, tiada pertanggungjawaban telus, tiada akibat institusi. Keadilan tidak kalah di mahkamah. Ia dimatikan sebelum sempat ke mahkamah. So, let's ask the key questions. And Malaysians should ask this, yeah? Go to your MP. Do it on social media. Why has there been no public accounting of the 2022 police investigation? What safeguards exist today to stop another Apandi, regardless of name? Is Malaysia's Attorney General a legal officer or a political shield? And why does conviction stop at the beneficiary but never reach the enablers? Mengapa tiada penjelasan awam mengenai siasatan polis 2022?
Apakah langkah pencegahan hari ini untuk mengelak Apandi yang kedua tanpa mengira siapa namanya? Ya? Adakah Peguam Negara Malaysia seorang pegawai undang-undang atau perisai politik? Mengapa sabitan berhenti pada penerima tetapi tidak menyentuh mereka yang telah membantu? The lesson is very chilling. Loyalty is safer than law. Do nothing, say nothing, and time protects you. And that is how corruption survives elections. Pengajaran semua ni menakutkan. Kesetiaan lebih selamat daripada undang-undang. Tak payah nak buat apa-apa, jangan cakap apa-apa dan masa akan melindungi anda. Itulah cara rasuah bertahan melalui pilihan raya. You don't need accusations, just contrast. In other countries, Attorney General fall for far less. In Malaysia, even history struggles to catch up. Najib's conviction answers one question, but Apandi's silence answers another. Anda tidak perlu tuduhan. Bandingkan sahaja ya. Di negara lain, peguam negara tumbang kerana perkara yang jauh lebih kecil. Tetapi di Malaysia, sejarah pun suka nak mengejar. Sabit Najib menjawab satu soalan. Tetapi kesunyian Apandi menjawab satu lagi. So, what would you ask if Malaysia had real accountability? What would you say about it if Malaysia had real accountability? Apa yang anda ingin tanya jika Malaysia ada pertanggungjawaban sebenarnya? Terima kasih kerana sudi menonton. Thank you for listening and speak to you soon. Jumpa lagi. If you like my videos, please press like and subscribe to my YouTube channel. Please also visit my Patreon channel if you wish to sponsor me. Thank you.